So now aku nak share dekat korang simple video benda yang aku pakai untuk aku atasi masalah rambut aku dan kulit kepala aku. Ini benda yang aku belajar selama setahun. Aku bela rambut aku daripada buzz cut sampai panjang macam ni. Benda apa yang korang kena pakai kalau korang ada masalah rambut ni? Klimomo, pakai Pristine. Psoriasis, kulit kepala merah-merah macam ni, guna Sebita. Kulit kepala rasa gatal-gatal, pakai Scalp Relief ni. Ni gantikan Beproselic Lotion. Sebelum ni pakai Beproselic Lotion, and Beproselic Lotion tu dah kilang dia dah tutup. So ini aku punya pengganti untuk Beproselic Lotion. Rambut korang jadi kering, pakai ni, Argan Oil. Kalau rambut korang gugur, pakai ni, Ronin Roots. Extra tips, lepas cuci rambut, mandi tu, pakai blower. Wajib pakai blower ni supaya rambut korang tu semuanya kering, tak ada ditinggalkan basah. Sebab rambut korang yang basah tu yang boleh jadi punca Klimomo. Ni brand Xiaomi Wireless.